Lama, brand RCB pula buat hal. Awal tahun 2000, bukan nama RCB, nama dia Racing Boy. Mat-mat motor zaman tu memang tak nak pakai je nama Racing Boy. Ada beberapa faktor kenapa orang tak nak pakai je nama Racing Boy. Nombor satu, sebab design dia agak kelakar jugalah. Nombor dua, sebab jenama tu sendiri. Awal tahun 2000, orang hanya kenal New Boy. Racing Boy, New Boy. Ni band boy mana pula yang buat barang motor ni? Sebab tu je orang tak nak pakai. Seolah-olah Cina tengah nyanyi lagu sejarah mungkin berulang. Hayya, manya panas, hujan berlembun, watala kesah. Lepas je rebrand kepada RCB, RCB terus famous dekat Malaysia dan terus mendunia. Lagi-lagi bila Mat Salleh sendiri percaya dengan brand RCB ni, terus orang pandang lain. Macam awek Melayu dapat laki Mat Salleh, level dia jadi lain. Lepas tu korang cakap, habislah awek ni. RCB ni dia famous dengan aksesori alloy. Kalau korang cuci barang-barang alloy ni tersalah guna chemical, memang boleh pudarkan warna. Tapi saya ada solusinya. Walidau, gunalah V1 Iron Attack. Alloy tak pudar, grisel full alkaline, rantai alloy, carbon fiber, cover set, semua boleh. Walidau. Dapatkan dekat beg kuning aku kat bawah tu. Stock limited. Lambat tinggal. Lagi sekali. Walidau.